Okey geng. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton channel aku. Aku mengucapkan selamat datang. Dan siapa yang baru tengok channel aku, korang boleh subscribe channel aku. Dan kalau korang suka video aku, korang boleh tekan butang like, tanda sokongan terhadap aku. InsyaAllah, aku akan hasilkan video-video berkenaan dengan isu-isu hangat atau isu-isu panas atau vlog-vlog random yang apa yang sedang berlaku dekat dalam Malaysia ni, okey? Aku mengucapkan selamat datang. Okey, kita set up dulu. Macam biasa set up. Okay, korang nampak biasalah pakai phone kamera. Okay geng. Setelah sehari dua kita tak berjumpa sebab terlampau sibuk dengan kerja Kiki. Hari ini Alhamdulillah kita mesti berjumpa lagi dan Alhamdulillah masih lagi bernafas. Okay, apa topik ini, apa isu hari ini? Isunya agak hangat jugalah sebab tengah trending, tengah viral dekat media sosial. Lagi-lagi dekat thread kan, tengah kecoh pasal lagi sekali pasal isu Rohingya yang orang kata macam tak ada kesudahannya. Mana letak kamera aku ni? Okay, nampak okay, pasal isu Rohingya. Isu Rohingya. Okay kan, kita tengok kat thread kecoh. Ada seorang hamba Allah ni dihuraikan segala masalah-masalah warga Rohingya ataupun warga asing yang orang kata dah berleluasa kat area Selayang. Dan baru-baru ni aku tengok semalam atau kemarin atau hari ni, mereka sedang orang kita dengan rakyat Malaysia sedang bergabung, sama ada Cina, Melayu atau India, diorang tengah bergabung, tengah buat satu ambush lah dekat area Selayang tu. Area ni pasal Borong Selayang. Okay, aku cakap korang sikit pasal Borong Selayang tu, since daripada aku sekolah menengah lagi, warga diorang ni, warga asing atau warga Rohingya atau warga segala-galanya dah berlambak kat situ. Daripada dulu lagi, daripada zaman aku sekolah lagi. Diorang dah bertapak lama dekat Selayang tu. Siap ada sekolah sendiri. Kau bayangkan, siap ada sekolah sendiri. Aku tak tahu macam mana sekolah tu dapat pelepasan. Siapa yang beri keizinan, aku tak tahu. Diorang dah tubuh, geng-geng warga asing dah tubuh sekolah sendiri. Orang kata, bagi aku agak terkejut. Takkan mana-mana majlis agensi-agensi lain tak perasan. Takkan PBT tak perasan kan. Jadi bagi aku, bila dah tubuh sekolah sendiri, bagi akulah, pandangan aku agak orang kata agak tak berapa elok sangat lah. Sebab sekolah ni wujud untuk bangsa-bangsa diorang. Macam mana sekolah tu wujud? Siapa yang beri diorang keizinan tubuhkan sekolah tu? Benda dah lama kot. Dah bertahun-tahun dah sekolah tu wujud. Untuk bangsa diorang tau. Bukan bangsa rakyat Malaysia kita. Bangsa diorang. Dah bertapak lama lah Selayang tu. Daripada kalau tak silap aku tahun 2000, tahun 2002, tahun 2003, tahun 2001. Benda dah lama dah sebenarnya isu-isu pasal Rohingya yang warga asing ni. Kenapa sekarang ni baru nak bertindak? Bukan nak bertindak, maksud aku kenapa sekarang ni isu tengah hangat? Sebab tak ada orang nak bongkar rahsia tu. Tak ada orang nak bongkar, tak ada orang nak siasat. Kecuali itulah seorang hamba Allah lah yang nama dia Awi kot. Aku tak semua influencer TikToker aku kenal, tak semua yang aku kenal lah. Aku just tahu sekadar nama je lah. Dia yang bongkarkan segala masalah-masalah yang berlaku dekat pasar Borong Selayang Selangor tu. Sebab aku asal Rawang, membesar pun dia kat Rawang, belajar habis pun semua kat Rawang. Aku membesar di Rawang. Cuma aku kat Perak ni aku merantau. Jadi bila dah tubuhnya satu sekolah tu, nak salahkan siapa? Persoalan satu je, siapa nak salahkan? Pihak majlis ke?
pihak agensi-agensi lain ke, kan, atau PBT ke, siapa yang harus dipersalahkan? Macam mana boleh wujud sekolah tu? Takkan orang tak perasan. Takkan orang tak perasan sekolah tu wujud, kan? Rakyat mungkin perasan. Agensi-agensi lain, mana agensi-agensi lain? Takkan demo tak nampak, kan? Jadi orang kata, ini bukan nak tuduh lah, jangan salah faham. Mungkin ada unsur-unsur suapan, kan, ada unsur-unsur ulur duit tepi, kita tak tahu, kan? Kita tak tahu. Bukan nak tuduh, kalau tuduh jadi fitnah, kita tak tahu. Kalau wujud sekolah tu dengan berniaga kedai tak ada lesen, bawa motor tak ada lesen, bawa kereta tak ada lesen, boleh ke undang-undang macam tu? Saya rasa boleh ke? Tak boleh aku rasa, sebab negara kita Malaysia ni ada undang-undang. Jadi macam mana kedai tu boleh bermaharaja lela? Orang kata dah bertahun-tahun dah bermaharaja lela. Takkan pihak majlis tak nampak, kan? Takkan tak nampak. Aku rasa macam tak logik lah. Sebab daripada zaman aku sekolah lagi, daripada aku tingkatan 1, dan sebelum tu darjah 6 sampai sekarang tahun 2026. Takkan orang kata pihak-pihak agensi lain tak nampak, kan? Bagi aku mustahil lah tak nampak. Dia nampak. Betul juga, dia nampak mungkin ada unsur-unsur hulu menghulu. Hulu menghulu, ada unsur suapan, mesti ada punya, mesti ya. Tapi aku tak tuduh. Tapi aku rasa mesti ada kan. Kalau seorang kawan kita tu, kawan kita lah, kalau seorang hamba Allah, kalau dia tak bongkarkan segala rahsia dia, orang tak tahu. Betul, orang tak tahu. Sebab tak ada orang yang berani. Kalau ada nak bertindak pun mungkin akan ada ancaman bunuh ke, ancaman pukul ke. Sebab kata silap aku, kawasan area Selayang tu ada penjaga-penjaga lah, macam abang kawasan lah, balong lah, ayah anda lah, yang kata makan duduk tepi. Mesti adanya, tak tuduh tapi kadang-kadang mesti adanya makan duduk tepi. Sebab labakan warga asing atau Rohingya bebas buat aktiviti kat situ. Tadi aku tengok thread, berapa ramai rakyat Malaysia kalau agensi lain tak nak buat kerja, tak apa, biar rakyat yang buat kerja. Sebab ini negara kita ni. Ini negara Malaysia kan. Takkan nak biarkan warga asing atau Rohingya ni bermaharaja lela. Apakah jadi nasib dengan anak-anak cucu kita 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang? Apakah jadi nasib mereka dengan puak-puak ni penuh dekat Malaysia? Betul. Lepas tu ada satu statement dia pasal Hari Merdeka. Statement tu agak mendalam juga. Maksud dia agak mendalam. Dia kata kalau setakat Hari Merdeka nanti, insya-Allah Hari Merdeka nanti, setakat nak berharap tunjuk jet pejuang apa, nak tunjuk kapal terbang canggih apa semua bla 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 bla, tapi Rohingya masuk pakai perahu dah sampai Malaysia. Bila aku baca jadi macam, satu agak kelakar betul. Tapi dia punya ayat tu agak mendalam. Malu bai. Malu. Betul. Cakap betul juga bila aku fikir balik kan. Ayat betul juga. Kita berharap untuk Hari Merdeka, kita berharap duduk tepi tengok sorak badan uniform beraksi apa semua kan. Tunjuk aset-aset kapal terbang canggih, kereta kebal canggih, pistol kuda apa bla bla macam-macam je. Tunjuk aset macam canggih, tapi Rohingya datang naik kapal, naik tongkang. Lepas masuk perairan laut, mana agensi keselamatan? Aku tak nak sebut sebab benda ni melibatkan ramai pihak. Jadi aku tak nak besar-besar isu lah. Tengok cakap aku ni apa-apa, tak nak. Jadi ini pandangan aku kan. Pendapat aku, apa yang aku cuba nak cakap ni. Mana semua agensi-agensi lain? Malu tu. Aku nak statement tu, malu bai. Aset dah canggih. Segala peralatan perang canggih, tapi Rohingya datang naik tongkang, naik sampan, dah lepas masuk Malaysia. Mana agensi keselamatan yang jaga perairan laut tu? Mana dia orang? Itu cakap, macam aku cakap tadi lah, bukan semua
mungkin ada unsur-unsur suapan. Kita tak tahu. Tak tuduh jangan salah faham, tak tuduh. Mungkin ada unsur-unsur suapan. Jadi, kalau kita nak salahkan kerajaan sekarang, baik kita salahkan kerajaan yang terdahulu yang benarkan mereka masuk. Ini bukan soal politik. Korang jangan salah faham, ini bukan soal politik. Ini soal keamanan negara kita. Ini soal, orang kata, nak jaga baik imej negara kita yang Malaysia ni kan. Kalau nak salahkan kerajaan sekarang, baik kita salahkan kerajaan yang terdahulu. Macam mana pok-pok yang lepas masuk? Mesti ada agensi-agensi bawah yang dapat suapan. Tak tahu berapa puluh ribu, berapa puluh bilion, berapa puluh juta, kita tak tahu kan. Mungkin ada suapan. Tak semua dan aku tak tuduh. Mungkin ada. Kalau tidak, tak adalah pok-pok yang masuk ramai kan. Dia sampai dia dah duduk, dia dah conquer satu tempat tu, flat ke, atau rumah setinggan ke, sampai kadang-kadang anak nak main bola ke, nak main apa-apa permainan, bangsa-bangsa pok-pok yang luar ni dah conquer. Jadi anak-anak jadi risau. Betul, anak jadi macam nak main tak selamat. Yalah, kita tak tahu diorang punya culture tu macam mana, budaya diorang tu macam mana, kita tak tahu. Jadi aku nak cakap satu benda kat sini korang kita bukan tak nak kasih muka kat Pok Rohingya, bukan tak nak kasih muka. Bila kita kasih muka, dia pijak kepada kita. Itu je masalahnya. Bukan nak kata kita tak ada sifat ihsan. Kadang-kadang bila kita tunjuk sifat ihsan, mereka ni ambil kesempatan. Itu yang terlampau kurang ajar. Sekarang ni rakyat dah tengah panas sebab tak ada orang nak bagi isu, tapi ada seorang saudara kita yang namanya Awi kot. Aku rasa korang tahu nama dia Awi. Asal Sabah lah. Dia buat liputan pasal ni lah, puak-puak Rohingya dekat sekarang ni yang tengah kecoh dekat ni dekat Pasar Boroh Selayang. Jadi aku nak pesan kat korang semua tak ada masyarakat lain yang sanggup buat benda ni. Korang boleh support lah si Awi ni sebab dia tu rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia yang lahir di Malaysia. Kita ni pun rakyat Malaysia juga. Tak kisahlah apa bangsa Cina ke, India ke, Melayu ke, Sing ke, Kadazan ke, Iban. Seluruh rakyat Malaysia ni sokong dia sebab kita kalau boleh, walaupun tak semua, kalau boleh nak tindas semua warga-warga Rohingya yang orang kata agak kurang ajar sikit lah. Agak kurang ajar kan. Tapi tu juga, kalau kita tak tindak, siapa lagi nak tindak? Tak semua orang mampu buat apa yang influencer Awi tu buat. Tak semua mampu sebab dia takut. Bukan takut sebab semua orang takut nak buat. Dia seorang yang berani bongkar segala isu pasal warga Rohingya di Selayang. Selayang tu dah lama babe. Selayang tu dah lama sangat lah pasal isu warga asing Rohingya Buka kedai kadang-kadang tak tahu macam mana lesen boleh lepas. Bawa motor, bawa kereta tanpa lesen. Itu kalau langgar anak orang tu, nak claim macam mana? Macam nak claim? Kalau dia bawa kereta, langgar anak orang. Langgar yang sekati dah tak ada lesen. Tak ada lesen, tak ada dokumen yang lengkap. Main suka-suka hati je bawa kereta. Tak kesusah ke agensi lain. Jadi, pandangan aku, kita bersatulah. Dekat keadaan mereka ni kita bersatulah. Bersatu, jaga nama baik Malaysia. Jangan orang lain, orang luar ni yang pijak-pijak nama Malaysia ni. Jangan biarkan orang lain burukkan nama Malaysia sebab yalah memang kata orang Malaysia ni banyak yang baik, betul. Banyak yang baik tapi kita punya kebaikan tu orang ambil kesempatan sampai orang pijak kepada kita. Itu aku cakap. Kita kena fikir sekarang ni, kita fikir 10 tahun akan datang ataupun 20 tahun akan datang. Apakah jadi nasib anak kita dengan cucu-cucu kita yang akan datang? Apa akan jadi kalau bangsa orang ni penuh? Bangsa ni pok-pok Rohingya lah. Dah orang kata jadi negara penjajah. Padahal ni negara kita ni. Ni negara kita. Kenapa kita nak biarkan orang asing bermaharaja lela? Cuma itulah, macam video aku yang sebelum-sebelum ni, aku pernah cakap, macam mana warga Rohingya yang masuk Malaysia ni naik kapal tanpa ada kawalan sepadan. Itu yang selalu bermain kat fikiran aku. Mana agensi keselamatan? Diorang semua gimana?
Nak tahu itu je. Nak tahu satu tu, mana semua agensi keselamatan yang jaga sepadan negara ni, diorang pergi mana? Sampai senang-senang warga Rohingya masuk, kan? Betul juga cakap akak tu, kita ada aset yang canggih kat Malaysia ni, kapal terbang canggih, jet penjuang canggih, kereta kebal canggih, senjata canggih macam-macam canggih Malaysia. Tapi bila Rohingya datang naik tongkang daripada perairan laut, senang masuk. Apa yang canggihnya? Mana agensi keselamatan yang jaga sepadan tu? Nampak? Nampak benda tu kita dah tahu. Ada sedikit kelonggaran kat situ. Macam aku cakap tadi lah. Kot ada unsur-unsur suapan, kita tak tahu. Aku tak tuduh, tapi kita tak tahu. Mungkin ada unsur-unsur suapan, unsur-unsur bayar, kita tak tahu. Yang orang kata yang jaga puak-puak Rohingya ni. Tapi tu kan bila dah jadi macam tu, umpama dia orang tu dah khianat lah. Dah khianat negara kita. Dah khianat, orang kata, ni lah, orang kata dah khianat negara kita, orang kata jadi baruah puak-puak Rohingya ni. Jadi aku rasa macam, tak seronok lah. Memang tak seronok. Kalau tempat lain, pengkhianat-pengkhianat ni, kalau kena tangkap, ditembak mati. Tapi tu juga di Malaysia ni, masih ada lagi budi bicara lagi lah. Betul juga. Masih ada lagi budi bicara. Kalau khianat ni masih berterusan, terus terang aku cakap kau, Malaysia dalam bahaya. Itu je aku cakap. Malaysia dalam bahaya, Malaysia dah tak selamat. Orang akan jadi takut sebab unsur-unsur khianat ni ramai. Khianat, rasuah. Bukan kata rasuah ni tak ada. Rasuah ni ada, kita tak nampak. Kan? Mungkin orang tu ambil rasuah, kita tak tahu. Kita tak tuduh. Kita tak tuduh mana-mana agensi tu ambil rasuah, kita tak tuduh. Cuma kemungkinan mungkin ada. Kalau tak ada, Alhamdulillah. Kalau ada memang tak boleh belah. Kau tak jaga nama baik Malaysia ni. Itu je kat sayang tu. Malaysia yang orang kata hidup dah harmoni, hidup aman damai. Tapi bila dah masuk puak-puak Rohingya yang atau warga asing yang tak ada dokumen yang dasar lengkap ni, jadi macam tak seronok. Memang tak seronok juga. Bahaya untuk anak-anak kita, bahaya untuk masa akan datang. Betul, takut dia orang dah monopoli Malaysia ni. Itu pun masih nak minta hak kerakyatan kepala otak dia. Ini negara kita kot, negara Malaysia ni. Jadi pesan aku dan pendapat aku kepada semua rakyat Malaysia, sempena hari kemerdekaan ni kita bersatu padu. Kita bersatu padu, tak kisahlah baik Cina ke, baik India ke, baik Melayu ke, Sing ke, apa semua etnik sekalipun, kita bersatu jaga nama Malaysia ni. Sebab jangan bagi puak-puak ni bermahajalela. Kalau kita lalai seminit, habis. Kita pun habis, anak cucu cicit kita pun habis. Memang habis. Dah orang kata dimonopoli dengan puak-puak yang tak boleh nak kata puak yang tak bertamadun. Sebab puak ni banyak kau ajar. Pergi kedai orang curi air lah tanpa minta izin lah. Ada isu kecoh dalam semalam kemarin. Pergi kedai ambil air nak basuh baju semua. Patut tuan kedai pelik, kenapa bila air tinggi semua lala puak Rohingya curi. Aduh, tak guna betul. Ketuk cermin kereta, ludah, cakap Allah, cakap aku cakap ini ke bangsa yang Malaysia nak terima ni? Dulu beria save Rohingya. Bila dah terima, buat kepala. Tu cakap aku bukannya tak nak sokong, tapi jadi macam melampau. Sumpah melampau. Memanglah demo tu beragama Islam. Tapi perangai mereka tak bergamakan Islam. Terlampau teruk sangat. Terlampau teruk. Jadi untuk semua rakyat Malaysia yang penonton-penonton aku ni, kita bersatulah. Kita bersatu jaga nama baik Malaysia. Apa yang si Awi nama dia. Si Awi bongkar tu korang support lah. Tak payah duk kecam-kecam. Kalau korang kecam, umpama korang khianat negara korang sendiri. Betul. Kita nak jaga negara Malaysia ni baik-baik. Kan? Sia-sia orang dulu berjuang bermati-matian nak mempertahankan tanah Melayu, nak mempertahankan negara Malaysia. Tapi bila dah ada unsur khianat, habis. Habis semuanya. Memang habis. Jadi aku rasa macam tak seronok lah. Memang tak seronok. Jadi kalau tak ada Awi tu, kalau dia tak bongkarkan segala rahsia tu, masa aku, kalau dia tak bongkar segala sisi gelap warga asing Rohingya apa semua ni, tak semua orang tahu sebab dia seorang buat. Tak semua orang boleh buat macam dia. Betul lah. Silap aku ni belum tentu lagi.
nak buat macam apa yang dia buat sebab dia berani pergi masuk selayang. Selayang tu perkampungan warga asing orang Rohingya tau. Tak ada seorang pun warga Malaysia atau Melayu, Cina atau India, kawasan ni lah, selayang yang Nemo pergi tu, tak ada seorang duduk itu. Situ yang berlambak tu kat warga asing je. Rohingya, Vietnam, Myanmar, Thai apa semua. Situ memang dah berlambak daripada dulu lagi, dah lama dah, 20 tahun dulu dah lama dah. Jadi kita nak salahkan kerja sekarang, kita kena salahkan kerajaan dulu juga. Mereka yang bawa masuk pokok yang datang ke Malaysia. Ini bukan pasal politik, ini pasal pentadbiran. Aku tak nak pasal politik, bercampur politik jadi pening. Jadi kita nak jaga baik nak jaga nama baik Malaysia ni supaya Malaysia ni dipandang tinggi oleh orang-orang kat luar sana lah kan. Jadi tu juga kita bersatulah kepada semua rakyat Malaysia, kita bersatu jaga imej Malaysia ni. Jangan kasih muka dekat pok-pok Rohingya ni, sebab memang dah terlampau, itulah cakap terlampau ni lah, kurang ajar sangat. Terlampau kurang ajar. Okay guys, setakat ini saja video aku untuk kali ini. Dan insyaAllah ada rezeki akan datang, ada video-video lain aku akan upload, aku akan kongsi dengan korang. Kalau korang ada pendapat dan pandangan, korang boleh komen kat bawah. InsyaAllah kita berkongsi pandangan mana yang positif kita ambil, yang negatif kita buang. Tak ada masalah. Setakat ini saja video aku untuk kali ini. Dan insyaAllah ada rezeki akan datang, kita akan jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum.